Alhamdulillah kembali kita bersama di waktu ini untuk perkongsian segmen Pesona di Zahra. Setiap Isnin 10.15 pagi. Dan Alhamdulillah kita berkongsi bersama dengan tetamu yang tak asing lagi dengan Pesona di Zahra di Kim FM. Dan saya rasa tak asing di mana-mana juga sebab dia bukan orang asing. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Abdullah Alamin berkongsi bersama dengan kita pada pagi ini. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah, macam inilah. Ya, sihat ya penonton, pendengar-pendengar ni warahmatullahi sekalian. Okey, pada minggu ni insya-Allah kita nak berkongsi bersama dengan Ustaz berkenaan tajuk yang mana akan datang tak lama lagi Ustaz ya. Hari Raya Aidiladha, cepat kita sembang. Itulah. Tapi ada kisah-kisah berkenaan dengan kurban Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, DJ Kak Mas, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayangi, abang dan akak-akak yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan ini dapat sama-sama kita berkongsi lagi. Dan pada pagi yang berbahagia ni, oleh kerana dah dekat dengan mana perayaan hari Aidil Adha, saya nak kongsikan beberapa perkara mengenai Aidil Adha. Dan insyaAllah kita akan bawa untuk minggu depan juga. Mudah-mudahan dan kita memahami tentang Aidil Adha ni, kita lebih menghayati ibadah yang berkaitan dengan Aidil Adha ni. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat dan dirahmati Allah sekalian ya. Pertama sekali, dalam Islam kita ada dua jenis hari raya yang dianugerahkan kepada kita umat Muhammad ya. Iaitu pertama Hari Raya Aidul Fitri, yang keduanya Hari Raya Aidil Adha. Dan kenapa disebut sebagai hari raya ini hari raya yang dianugerahkan kepada kita? Dia adalah hari raya yang disyariatkan. Maksudnya kalau hari ini kita memaparkan kegembiraan, dan kita dibagi pahala memaparkan kegembiraan, kita merayakan, ada syiar merayakan tu, kita dibagi pahala. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi dalam Islam ada dua hari raya, iaitu Hari Raya Aidul Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Jadi sunat kita meraihkan, memaparkan kegembiraan, merayakan, maknanya memaparkan kegembiraan, sunat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun ibu-ibu, akak-akak yang saya doakan yang kebaikan sekalian, walau bagaimanapun Islam tidak melarang kita merayakan hari raya yang lain dengan tiga syarat ya. Yang pertama, dia bukan perayaan keagamaan. Perayaan keagamaan tak boleh. Betul-betul peragamaan, penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala tak boleh. Yang keduanya, dia tidak ada maknanya lambang kepada benda maksiat. Sebenarnya kalau orang sebut je, jom kita rayakan ni, itu lambang benda maksiat. Sebagai contoh hari kekasih. Hari kekasih hari ini kalau kita sebut tentang hari kekasih, orang akan nampak terus menyambut perayaan kekasih itu bukan isteri. Mesti pasangan pakwa, makwa, pasangan perempuan simpanan, sampai ada orang yang memberi gelaran hari kekasih itu sebagai No Panties Day. Macam tu sekali. Maknanya lambang benda maksiat. Maknanya tak boleh nak meraihkan. Satu hari nanti mungkin kalau anda kata dah ada satu orang, dia mungkin dia rasa macam kekasih itu, takrifan kekasih itu adalah isteri, ada semua orang faham kekasih itu adalah isteri, mungkin ada fatwa membolehkan. Itu syarat kedua. Dan syarat yang ketiga, iaitu dia bukanlah maknanya ada unsur syirik, unsur pemujaan kan. Contoh macam dulu orang Melayu kita, kalau bagi yang nelayan, selepas habis sebelum musim terkujuh tu, dia akan merayakan hari pesta pantai, memuji pantai ya. Kalau mungkin maknanya dulu atuk-atuk kita yang mungkin bertani, dia ada hari maknanya memuja semangat padi. Jadi sekarang dah tak ada, alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi maknanya mandi safa dulu kalau kau ingat. Kau ingat tak? Dulu kalau atuk-atuk kita maknanya ayah-ayah kita mungkin ingat dulu ada satu mandi safa untuk membuang sial, untuk membuang maknanya benda tak baik berdiri itu syirik. Memang tak boleh nak meraihkan benda itu sebab dia ada unsur lambang kepada pemujaan atau lambang benda syirik. Jadi hari raya Islam adalah hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidil Adha. Jadi maknanya kita sunat untuk merayakannya, tetapi Islam tidak melarang kita meraihkan hari raya yang lain dengan tiga syarat yang telah kita kongsikan sebentar tadi itu. Jadi kita balik kepada perayaan yang dianugerahkan kepada kita, iaitu Hari Raya Aidul Fitri dan Hari Raya Aidil Adha. Okey. Apabila kita bicara mengenai sambutan hari raya ni, maknanya dia ada pengorbanan.
Benda-benda berkaitan kita meraihkan dia adalah ada satu bentuk pengorbanan. Sebagai contoh, kita meraihkan hari kemerdekaan. Kita mengenangkan satu pengorbanan orang terdahulu daripada kita sehingga dapat mencapai kemerdekaan. Kita meraihkan hari ibu contohnya kan. Kita mengenangkan pengorbanan daripada ibu tu. Hari guru contohnya. Kita maksudnya meraihkan satu pengorbanan daripada guru. Macam tu juga hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, dia diraihkan kerana pengorbanan. Kalau hari raya Aidil Fitri dia diraihkan kerana pengorbanan kita berpuasa mengalahkan nafsu kita. Sebulan tu nafsu makan kita kawal, kita jaga nafsu makan kita. Jadi kita meraihkan selepas sebulan tu hari raya Aidil Fitri, meraihkan kemenangan, perayaan, kegembiraan kita melawan nafsu kita. Macam tu juga hari raya Aidil Adha. Kita raihkan hari raya Aidil Adha kerana apa? Kerana meraihkan pengorbanan kita dari sudut harta pula. Bagi orang yang mampu, dia pergi haji ke Mekah sana. Kan? Dan maknanya berkumpul pada 9 Arafah di mana padang Arafah sana tu. 9 Arafah pula, 9 Zulhijjah. Macam mana? Macam mana 9 Arafah? Macam cari bulan. 9 Zulhijjah tu di padang Arafah bersesak-sesak kan, bersesak-sesak di sana, maknanya susah payah di sana. Tapi maksudnya apa? Sama tetap mana kita meraihkan, maknanya susah payah di sana tu. Kadang-kadang tawaf pernah pergi Mekah kan. Time tawaf tu tengah musim haji tu, kita punya kaki tak jejak ke tanah ni kan. Badan kita ni di lambung orang di mana kan, pusing kan. Macam mana sa'i dengan susahnya, dengan laparnya, dengan sakit perutnya. Ada orang yang maaf saya sebut maknanya kadang sakit perut sampai terkincit kan tengah-tengah tu, maknanya susahnya nak cek air nak apa susah. Jadi kita meraihkan. Bagi kita hari Aidil Adha ni yang tidak pergi ke Mekah sana, kita raihkan pengorbanan tu dengan kita menyembelih korban kan. Ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, sunatnya mengambil korban tu, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ni kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu mendirikan solat dan juga buatlah ibadah korban. Kalau kamu buat dua benda ni, iaitu kamu bersembahyang dan kamu buat ibadah korban, inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu itulah orang itu akan binasa. Jadi maknanya Allah ajarkan kepada kita macam mana cara kita nak dealing dengan musuh-musuh kita. Kita dealing dengan musuh-musuh kita, caranya dengan kita dirikan solat dan juga buat korban. Maka orang yang membencimu itu, inna syani'aka huwal abtar, dia itulah yang akan binasa. Jadi itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita meraihkan hari raya korban ya. Jadi ibu, kakak, tuan-tuan, adik-adik yang saya doakan yang kebaikan sekalian ya. Jadi kita berkenalan dengan hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha. Kita bicara lagi kan? Kalau dalam kitab Lataiful Ma'arif ada 5 malam yang ada banyak waktu mustajab. Ada 5 malam banyak waktu mustajab. Yang pertamanya mustajab. Okey, kita tengok mustajab dulu. Mustajab doa ni maksudnya Allah, mustajab ni Allah menunaikan doa kita. Memakbulkan satu hal. Makbul tu terima. Allah nak bagi bila wallahu alam. Hari ni ada orang kata, ya Allah Tuhanku, aku ni nak jadi jutawan, ya Allah, makbulkanlah doa aku kan. Jadi jutawan sungguh, Allah terima doa. Tapi bila wallahu alam, mungkin umur 70 baru jadi jutawan. Itu pun sebab jatuh dapat claim insurans. Contoh kan. So jadi makbul Allah terima. Allah nak bagi bila wallahu alam. Tapi mustajab ni on the spot Allah bagi. Tu mustajab. Jadi ada 5 malam kalau mengikut kitab Lataiful Ma'arif, banyak waktu mustajab. Yang pertamanya, ibu agak-agak kat luar, ayah saya salin. Ini susah ni. Okay. Yang pertamanya malam awal Rejab. Awal Rejab tu maknanya 1 Rejab lah ya. Malam 1 Rejab. Ini masuk malam 1 Rejab 39 maknanya malam tu 1 Rejab, banyak waktu mustajab. So ibadah berdoa lah. Yang keduanya malam nisfu Sya'ban. Nisfu ni maknanya separuh. Nisfu Sya'ban maknanya separuh Sya'ban. 15 Sya'ban ya. Nisfu ni maknanya separuh. Nisfu Sya'ban separuh Sya'ban. Ahmad nisfu maksudnya amat separuh. Maksudnya dari sudut makna lah ya. Makna tu. Nisfu tu. Mana nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, iaitu 15 Sya'ban. So itu yang orang tua kita, tok guru kita dulu, dia susun baca Yasin 3 kali. Kemudian setiap baca tu doa. Doa apa? Doa minta panjang umur, dan
panjang umur dalam kebaikan, minta kesihatan dan minta mati dan iman. Sebenarnya bukan Yasin itu, tapi banyak doa malam mustajab tu, 15 Syaban tu, nisfu Syaban tu. Jadi lamalah kita spend dalam majlis tu, dalam berdoa tu. Ada setengah ustaz kita kata, apa nak baca Yasin? Dia tak nak baca Yasin, tak apalah, pergilah duduk di rumah dan diam. Janganlah marah orang nak baca Yasin kan. Pergi duduk rumah dan diam, pergi tengok TV kan. Dan kita nak ke masjid, jangan larang pergi masjid. Sebab Nabi kata jangan larang pergi masjid untuk ibadah macam tu. Okey, jadi malam nisfu Syaban yang kedua. Malam yang ketiga, malam hari raya Aidul Fitri. Banyak waktu mustajab. Kan? Jadi bukan main mercun semata-mata je. Kan? Tapi maknanya sambil mercun tu baca doa dulu. Ya Allah panjangkanlah umur ni, barulah boom contoh lagi. Okey. Maksudnya banyak waktu mustajab pada malam itu. Malam yang keempat, malam hari raya Aidul Adha. Malam yang dari berapa ketika ni. Kan? Sambil kita menyelia lembu kat masjid tu, ayah-ayah saya sekalian kan. Kita gosok lembu tu doa. Doa sebab banyak waktu mustajab. Ya Allah, lembu ni janganlah lari korban kan. Kan kita ada tengok kan, air korban tu bekerja sampai ke highway tu lembu tu. Sekampung kan. Lembu tu pandai, run for your life. Lembu tu pun pandai. Okey. So jadi maknanya doa. Malam hari Idul Adha tu, ya Allah esok ni nak korban, ya Allah lembu ni jadikanlah lembu yang soleh. Macam tu. Maksudnya lembu ni baiklah. Banyak kita doakan lembu tu kan. Kita doa untuk diri kita je. Lembu tu kesian. Doakan juga tu lembu jangan lari. Menolong lembu tu. Okay. Dan yang kelima iaitu setiap malam Jumaat. Setiap malam Jumaat tu ada waktu mustajab. Sebab itu buat akak-akak ayah saya sekian doa. Banyakkan doa. Saya nak kongsikan satu cerita, satu kisah. Tapi ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi lebih kaya pengalaman daripada saya. Maknanya saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya tentang doa ni. Dulu Kak, dalam 10 tahun dulu lah ada satu sekolah agama datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong Ustaz kan? Kenapa? Saya kata, Ustaz, ni sekolah agama ni kan biasa susah kan? Ini ada yuran, ada sewa tertunggak, gaji guru ada tertunggak, api air tertunggak. Boleh tak Ustaz tanyakan siapa-siapa nak pergi derma? Saya kata, insya-Allah Ustaz kan nak minta 10,000 dengan Ustaz, mana Ustaz ada kaya. Tak ada kat jutawan ni bukan ada lah kan. Saya kata tak apa Ustaz, tak apa, sabar, saya tanya-tanyakan nanti. Dia tanya saya hari Selasa Kak. Dia tanya saya hari Selasa. Okey. Selasa, Rabu, Khamis. Okey, Khamis malam Jumaat. Kita nak cerita doa maknanya 5 malam tu 5 malam. Khamis malam Jumaat. Kami malam Jumaat waktu tu saya ada program di Kelang, saya ingat lagi. Kan? Ketika habis program di Kelang, penganjur kata Ustaz, boleh tak Ustaz pimpin solat hajat Ustaz? Saya pun kata, ada hajat apa-apa ke? Dia tak ada apa-apa tak, saya saja je. Okeylah. Jadi selepas habis ceramah, saya pun pimpin solat Isyak, saya pun pimpin solat hajat. Pada sujud akhirnya, saya kata, ya Allah ya Tuhanku, pada malam ini ya Allah, aku tak nak minta apa-apa ya Allah. Aku minta satu benda je ya Allah. Satu benda je aku minta ya Allah. Satu benda je ya Allah. Tolonglah sekolah agama ni. Tolonglah sekolah agama. Itu benda. Aku tak minta apa-apa ya Allah. Habis program malam tu. Pagi esok, pagi Jumaat. Saya ada ceramah di Shah Alam waktu tu. Habis ceramah, ada satu orang kakak jumpa saya. Dia kata, Ustaz, akak ni tak tahulah Ustaz. Hati akak ni macam nak derma mana sekolah agama lah Ustaz. Ustaz ada kenal tak mana sekolah agama Ustaz? Saya berkata, ada Kak, insyaAllah. Saya tuliskan cek lah ya. Boleh Kak? Dia betulkan cek. Masukkan sampul. Saya pun letak dalam kitab saya lah. Saya terus pergi sekolah agama tu. Sampai sekolah agama tu, saya pun bagi Ustaz tu, Ustaz, tadi ada orang derma untuk sekolah agama ni. Jadi saya amanah ni saya serah pada Ustaz lah. Saya bagi Kak, tengok cek tu 10,000 sungguh Kak. 10,000 sungguh. Mustajab tu. Saya kata, Tuhan, kalau aku tahulah malam tadi waktu mustajab ya Allah. Panjang senarai tu saya. Kalau aku tahulah malam tadi waktu mustajab ya Allah, aku tak minta satu benda. Tapi nak ceritanya waktu mustajab itu. Jadi dalam waktu mustajab, dalam 5 waktu ni, ibu, kakak, ayah saya sekalian, ada waktu mustajab. So jangan kita lepaskan peluang itu untuk berdoa. Berdoa. Maknanya berdoa macam mana? Berdoa apa-apa juga pun minta. Malam Jumaat dan malam-malam yang malam Jumaat atau minggu kita jumpa. Yang lain tu setahun sekali. Apatah lagi kalau yang 4 malam baki tu jatuh pada malam Jumaat juga. Masya Allah, lagilah banyak waktu mustajab.
Dan berdoa ni, maknanya berdoa ni kita kena ingat satu benda. Allah yang suruh kita berdoa. Allah sebut dalam Quran kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kamu hendaklah minta kepada aku akan mustajabkan bagi kamu. Allah sebut. Allah yang suruh kita berdoa. Jadi pertama berdoa ni kita kena spesifik. Spesifik tu maknanya kena terarah doa kita. Doa kita tu macam mana kita mengadu kepada mak kita, atau arwah mak kita, arwah ayah kita. Lebih detail kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu doa kena mengadu. Lebih detail lagi. Sebut nama pun tak apa, sebab Nabi tu pernah berdoa dengan menyebut nama. Sebut nama. Ya Allah, ni isteri aku nama sekian-sekian ni, ya Allah, kan. Tolonglah jadikan isteri solehah, kan. Suami aku ni, ya Allah, sekian-sekian nama ni, ya Allah, tolonglah jadikan isteri aku suami soleh, ya Allah. Doa. Anak ni, ya Allah, nak bagi SPM ni, malas baca buku, nama-nama sekian-sekian ni, ya Allah. Kerja main game macam ni, kan. Dia nyorokkan plugnya jumpa pula tu, kan. Panjang skrip kan. Maknanya macam mana kita mengadu pada mak kita, lebih detail lagi kita mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ni kita mengadu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta benda tinggi-tinggi tak apa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, idza sa'altallahul jannah fas'alillahil jannatal firdausi a'la. Kalau kamu nak minta Allah tu untuk kamu dimasukkan dalam syurga, mintalah pada Allah syurga yang paling tinggi sekali. Mana syurga Firdaus tu. Jadi Nabi ajar pada kita minta benda yang grand-grand, benda hebat-hebat. Tak salah kita minta dengan benda hebat-hebat. Ustaz, macam mana pula setengah orang kata, alah pendek-pendek je lah, Allah tu kan dah tahu semua. Lepas tu doa jangan malas. Macam tu kan, pendek-pendek lah Allah tahu. Ada orang kadang-kadang dia doa dia malas. Itu pendek, untung pendek kan. Ada yang orang doa, ya Allah ya Tuhanku, macam semalam lah doa ya Allah, sebiji lah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ataupun ya Allah, tadi maghrib tadi sedap pula doa imam tu, sebiji macam tu lah Tuhan, ya sebiji tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia malas berdoa enggak? Ya Allah, minta pun malas. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang tengah senang, dia tak ada hajat. Tu yang dia malas berdoa tu. Sebab tu kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ni senang. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingati kita ketika kita susah. Ini kata Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ibu-ibu, kakak, ayah, abang saya yang saya sayangi sekalian, berdoa pada malam hari raya Korban, malam Jumaat kan, Jumaat tetap minggu kita jumpa, malam hari raya Korban kan, pada hari raya Idul Adha, doa. Jangan putus asa berdoa. Jangan kata berbuih mulut aku dengar tak makbul pun doa kan. Jangan kena sabar. Doa ni kena sabar. Sebab Allah yang sebut Allah akan mustajabkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memustajabkan doa kita dengan cara yang ajaib, yang kita tak tahu kadang-kadang, yang kita tak perasan kadang-kadang. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi A. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi B. B tu baik buat kita. Dan kadang-kadang kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Allah memustajabkan doa dengan cara yang kita tak faham kadang-kadang. Kita minta A kadang dapat A, kita minta A dapat B. Aku tak minta B pun, kita minta jadi kaya, tapi kesihatan dapat. Kaya tak dapat. Tapi buat kesihatan tu baik buat kita. Ada kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan dapat A. Ada satu orang tak, dia berdoa dekat masjid kan. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, aku ni umur dah lanjut ya Allah, kan. Maknanya nak kahwin, tapi tak reti nak cari isteri solehah. Macam mana kan? Tolonglah ya Allah, jadi berikanlah aku isteri solehah. Kan? Keluar daripada masjid, datang minah rempit, naik motor, dengan press laju-laju tu langgar ni budak ni. Minah rempit tu pun jatuh, dia pun jatuh, kan? Luka besar tangan dia. Minah rempit tu bangun, kan, gosok-gosok seluar dia ni. Hey bro keburuk, marah. Dah lah kena canggah, luka pun kena maki pula tu. Package. Orang bawa ke hospital. Temenung dia. Dia kata, Tuhan, aku minta isteri solehah, kenapa minah rempit yang datang? Kan tak faham. Kan tak faham kan? Betul tak buat kakak ayah saya sekalian? Tak faham tau. Kita minta betul-betul sungguh-sungguh, berkerut dahi dia, berkerut tau dahi kat masjid tau. Berkerut tau. Minta isteri soleh, kok minah rempit kan datang. Macam mana tu? Kat hospital kata menung dia, Allah kenapa Tuhan, aku tak faham ni Tuhan. Rupanya kak, yang basuh luka dia, yang jahit luka dia, satu orang doktor yang baru grad.
Kan? Doktor tu pun tengok, bagus abang ni sembahyangnya jaga walaupun tengah sakit, berdoa, baca Quran. Akhirnya doktor tu pinang dia, nak tak jadi suami saya. Tengok, kadang-kadang kita minta A, Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Seperti ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, bulan hari Idul Adha ni, korban ni, banyak kan berdoa. Banyak kan berdoa. Percayalah satu benda, percayalah firman Allah. Bahawa Allah sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kamu kepada Allah, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan memustajabkan bagi kamu. Maknanya Ustaz, kadang-kadang bila kita dilanda ujian tu, jangan tengok pada fokus pada ujian tu, mungkin Allah nak beri sesuatu yang disebabkan. Kadang-kadang kan kita ni suka tengok jerawat di muka kita. Kan? Kita suka. Kita satu jerawat tumbuh dekat muka kita, kita kan jerawat. Macam seolah-olah jerawat itulah muka kita. Sedangkan kita masih ada hidung yang sempurna, kita masih ada mata yang sempurna, kita ada masih gigi yang sempurna, masih ada bibir yang sempurna. Muka kita tu masih sempurna. Tapi kita selalu merungsingkan sebiji jerawat yang tumbuh. Jadi kebanyakan kita ni, hidup kita ni kadang-kadang kita rungsingkan benda yang buruk dalam hidup kita. Kita kurang bersyukur pada benda yang telah ada. Betul. Benda buruk tu yang kita kata, oh apa lagi ni kan, suami kita hari ni ada mengomel kita, itulah inilah itu ni, isteri kita kadang-kadang kan, ada je pun tak kena kan. Maknanya kita komen benda yang kita highlight, benda tu jadi besar, padahal benda tu tak besar pun. Lain kalau benda tu memang besar. Ini benda yang tak besar kadang-kadang kita highlight semata-mata kan. Dulu pernah dalam IKIM ni kan, satu orang tanya kan, nangis akak tu, saya tak ingat dengan akak kata dengan DJ lain kan, Ustaz sedih betul akak tu kan, maaf kak ya kalau tengok balik kan, mudah-mudahan akak sekarang jadi yang hebat insyaAllah. Ustaz saya ni sedih sangat Ustaz. Saya kata kenapa kak ya? Suami saya ni okey, saya ke masjid, sembahyang, jadi imam berdiri kan, mana nafkah semua okey Ustaz. Tapi saya sedih Ustaz, dia kalau berjalan tak pernah nak pegang tangan saya Ustaz. Sedih bukan main lagi. Kak, bu, ayah saya sekalian, berapa ramai orang bercita-cita untuk suami dia jadi imam, tak pernah dapat. Kan? Dia dah dapat suami nafkah semua okey, tak pegang tangan tu je besar bagi dia tu kan. Jangan cari yang tak ada. Jangan cari yang tak ada. Kadang-kadang kita suka highlight benda yang susah bagi kita, sedangkan banyak lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita tu. Betul kan. Itu ceritanya bab doa Okey, bab doa. Okey. Kita sambung lagi bab korban kan? Okey. Korban ni dia yang kita nak tengok yang selain daripada maknanya kelebihan meraikan, kemudian ada waktu mustajab kan. Kita dapat tengok ibadah korban ni sebagai indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam. Ibu-ibu, kakak, ayah saya yang saya sayangi sekalian. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, Allah izinkan saya banyak menganjurkan korban di luar negara. Saya pernah lead sendiri korban di Kemboja. Di China kak. Kita buat korban di China tu di Pingliang. Pingliang tu 1000 km daripada Beijing. Ambil kau. Dalam jauh kak. 1000 km daripada Beijing kak. Kematu bengong yang naik kendaraan. 1000 km dari Beijing. Saya pernah buat dengan sekarang ni saya lead sendiri untuk ke Palestin. Mana siapa yang nak mengirimkan korban di sana, memang saya akan bawa sendiri. Mana ke Palestin tu. Jadi maknanya dengan insya-Allah saya banyak menguruskan di luar negara kan. Okey, saya nak cerita satu pengalaman, sedikit pengalaman. Ayah-ayah, ibu-ibu lagi kaya pengalaman ni saya. Maknanya saya sedikit cerita pengalaman dan kita akan lihat bagaimana korban tu indahnya syariat Islam. Okey. Ketika saya turun di Phnom Penh, waktu tu kita lead untuk korban di Kemboja. Daripada Phnom Penh kak, nak jalan pergi ke tempat korban kita tu naik kenderaan ni dalam 7 jam 8 jam. Jauh 7 jam 8 jam. Dalam kampung sangat, dalam. Jadi kita bawa korban ni, bawa duit untuk beli lembu dah tempah dah sana, untuk bayar kan, untuk korban. Berapa hari kita akan kuruskan korban di sana waktu itu. Jadi tengah-tengah dalam perjalanan kenderaan kita tu, pagi kita turun, kita pun berhenti untuk beli minyak. Okey, sesi minyak ni biasa orang yang senang lah di kalangan masyarakat situ. Okey. Jadi pagi-pagi tu tengah-tengah isi minyak, sama-sama isi minyak, dan driver tu pun rehat siap lah. Rehat siap. Saya pun perhatikan tokil sesi minyak tu, dia tengah nak buat penyembahan kepada Tuhan dia. Dia bawa satu dulang. Di situ ada teh panas. Okey, di situ ada buah. Okey, di situ ada daging. Ini cerita dekat Kemboja sana, di situ ada daging.
Kemudian dia pun datang ke tempat macam satu altar tu. Dia letakkan makanan-makanan ni. Dari roti, saya ingat ada roti. Kan, roti lembut yang sedap kan. Dia letakkan daging, buah, teh dengan roti tu. Dihidupkan beberapa colok, kan, dia angguk-anggukkan dengan mentera-mentera yang dibaca tu, maknanya bayang dah dia letakkan colok itu. Okey. Orang di Kemboja orang susah, orang miskin. Okey. Lalu pagi tu tengok ayam yang sedap tu. Tengok buah yang sedap itu. Tengok roti yang memang orang lapar kan. Orang susah, orang lapar. Perhati tengok makanan manusia, tengok kan. Tapi tak boleh nak ambil. Tak boleh nak ambil. Kalau dia ambil mungkin dia akan dipukul. Mana mungkin dia akan dihalau kan dia ambil tu. Orang-orang lapar melalui tempat itu semua tengok, perhatikan penyembahan kepada Tuhan kan, tak boleh nak ambil. Kan? Cuba kita bayangkan ibu-ibu ayah saya sekalian, korban ni indahnya syariat Islam, indah syariat Islam. Syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita manusia. Manfaat pulang balik kepada manusia. Hari ini kita tak sembelih korban, kita tak tinggal dekat mihrab masjid. Ya Allah Tuhanku, ini daging korban aku, terima oleh Allah. Seminggu busuk dan kita buang. Tak. Kita tak buat macam tu. Kan? Hari ini kita berkorban syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, manfaat balik kepada manusia. Kita sembelih korban pada hari Aidil Adha hari ini, sembelih sama-sama gotong royong, masak sama-sama, kita makan sama-sama. Baki daging korban tu kita bawa balik seorang sikit pula. Maknanya daripada Allah untuk manusia, manfaat pulang balik kepada manusia. Indahnya syariat Islam itu. Sama juga dengan zakat. Hari ini kita zakat kan bayar untuk menunaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibu, kakak, ayah saya yang saya sayangi sekalian, kita tak ambil duit tu, kita tak bakar duit tu. Kita tak buang duit tu kat sungai, kita tak buang duit tu, kita tak tanam duit tu. Kan syariat daripada Allah, kita nak bagi persembahan kepada Allah. Tapi manfaat pulang balik kepada manusia. Kita cari fakir dan miskin. Kita cari orang yang lapar. Kita cari orang yang terlentang sakit untuk beli ubat. Kita cari orang yang tak mampu untuk bekerja kerana kakinya kodong aksiden. Kita bagi zakat itu pada mereka. Indahnya syariat Islam. Lagi afdal kita cari sendiri kan. Kita tengok sendiri dengan mata kita. Kan? Kita usap kepala dia. Kalau dia laki-laki perempuan lah. Kan? Jangan pula dia mentang-mentang suami dia meninggal, kita usap kepala dia. Itu tak syar'i. Kita tengok dia. Kemudian kita bagi. Direct. Nak tengoknya indahnya syariat Islam. Syarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia kembali manfaat kepada manusia. Masya Allah, indahnya syariat Islam. Dengan berkorban tu kita akan nampak indahnya syariat Islam. Macam tu juga kafarah. Kita hari ni kafarah. Saya nak sebut satu kafarah yang jarang ustaz-ustaz kita sebutkan. Maaf saya sebut, ibu ayah saya maaf saya sebut. Tapi saya kena ceritakan juga. Kita seseorang itu mengadakan hubungan dengan isteri dia dalam keadaan isteri dia tengah haid. Ataupun dah bersih daripada haid tapi belum mandi lagi. Sekali perhubungan dia kena denda kafarah dia 1 cupak makanan. 1 cupak makanan tu lebih kurang 700 gram beras yang biasa kita makan. Atau nak senang faham dalam RM2.5 lah. Nak senang RM3 lah kita cakap cukup RM3. RM3 tu kita belikan makan atau kita bagi direct kepada fakir miskin. Padahal kita bayar kafarah itu atau denda itu kerana kita melanggar syarak, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak buang duit tu. Kan kita tak bakar duit tu, kita tak hanyutkan duit tu, tidak. Tapi kita pulangkan kepada, kita bagi pada manusia manfaat tu. Bagi pada fakir miskin, orang yang susah, kita bagi pada mereka. Indahnya syariat Islam itu. Sebab itu hari ini bila kita bicara dengan bab korban, perkara yang seterusnya yang kita boleh tengok terlalu indahnya syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, kurniakan kepada kita tu. Jadi mencambahkan lagi tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indahnya syariat itu. Kan? Okay, insyaAllah Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan kemana, terus bersama kami di pilihan utama anda IKIM FM kembali selepas ini untuk bersama dalam slot Pesona di Zahra. IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali bersama kita di IKIM FM, pilihan utama anda. Untuk anda yang baru bersama, kita sedang bersiaran untuk rancangan Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Alamin, bicara berkenaan kurban. Dan untuk anda juga boleh like kami kalau nak tengok status kita, like Facebook IKIM FM. Dan katanya Ustaz pun nak kongsikan Facebook Ustaz. InsyaAllah. Ustaz ada Facebook Ustaz. Facebook kau. Facebook Ustaz Okay. Apa namanya Ustaz kalau orang cari? Ramai yang tanya. Muhammad bin Abdullah kurungan Ustaz Amin. Ustaz Amin Muhammad Abdullah kurungan Ustaz Amin. Boleh like lah untuk kita saling berkongsi, insya-Allah. Ustaz aja nak update dalam tu Ustaz. Insya-Allah.
Siapa nak tengok kan koleksi baju Ustaz. Ada gurau lah. Sampai aktiviti Ustaz mungkin Ustaz buat ceramah di mana-mana. Ustaz update awal supaya ramai yang boleh menyertai Ustaz ya. Okey, insya-Allah menyambung berkenaan tajuk kita kurban. Okey. Jadi ibu-ibu kakak Yaya, saya doakan kebaikan sekalian kan. Jadi kita dah bincang mengenai tentang hari Idul Adha tu, bab doa dan juga mengenai indahnya syariat dalam Islam mengenai ibadah korban tu. Okey, saya nak kongsikan di sini mengenai tentang amalan-amalan yang boleh kita buat untuk menyambut hari raya korban ya. Bermula pada malam 10 Zulhijjah, pada malam itu 10 Zulhijjah, maka kita disunatkan untuk mengucapkan takbir. Takbir hari raya kan. Okey, bagi umat Islam ni, umat Muhammad ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada mereka 5 perkataan. Perkataan ni perkataan yang ada kelebihan, perkataan mukjizat ya, ada kelebihan yang kalau kita baca ada kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita. Yang pertamanya azan dan iqamat. Azan dan iqamat tu memang tak diberikan kepada umat-umat terdahulu kecuali pada umat Muhammad saja. Azan dan iqamat kan. Sebab tu azan dan iqamat ni ada kelebihan dia. Selain daripada untuk menyatakan syiar untuk azan, dia boleh berubat untuk perubatan Islam. Dan ada kelebihan dia sebab dia memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri kepada kita umat Muhammad. Yang keduanya yang diberikan kepada umat Muhammad adalah talbiyah. Talbiyah ni kalau kita orang nak pergi haji atau orang pergi umrah, dia baca kan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu dia panggil talbiyah. Talbiyah tu sunat dibaca dan talbiyah tu juga ada kelebihan-kelebihan dia. Maknanya mengenai tentang sahutan kita kepada panggilan ibadah haji atau ibadah umrah itu. Yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita umat Muhammad ni adalah ucapan amin kepada doa. Dan ucapan amin ni pernah diberikan juga kepada orang-orang terdahulu. Orang Yahudi diberi, orang Kristian pun diberikan amin. Maknanya yang terdahululah. Jadi disyariatkan balik perkataan yang ketiga ni kepada umat Muhammad. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan orang Yahudi memang sangat mencemburui kita ketika kita ni dapat anugerah perkataan amin. Sebab dia rasa amin tu perkataan dia. Dan perkataan amin ni bukan asal bahasa Arab. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab ada perkataan amin, tapi perkataan amin dalam doa tu sebenarnya memang satu perkataan khas yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada orang-orang terdahulu untuk sudah menyudahi ataupun menyempurnakan doa. Lepas tu orang Yahudi berdoa pun sebut amin, orang Kristian berdoa pun sebut amin. Di mana disyariatkan balik kepada umat Muhammad perkataan amin tu. Bukan dari bahasa Arab. Bukan, dia bukan dari bahasa Arab. Walaupun kebetulan dalam bahasa Arab tak ada perkataan amin, tapi amin doa itu memang dia bukan asal bahasa Arab. Daripada dulu, daripada zaman Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan, mana dah ada perkataan-perkataan itu. Okey. Dan yang keempat yang dianugerahkan kepada umat Muhammad perkataan salam. Assalamualaikum tu satu perkataan yang dianugerahkan kepada umat Muhammad, kepada kita umat Muhammad. Dan yang terakhir yang kelima dianugerahkan kepada umat Muhammad takbir hari raya. Takbir hari raya tu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan seterusnya itu masih disyariatkan kepada umat Muhammad, sunat kita baca. Sebab itu mana-mana di seluruh dunia pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, kita sunat, kita boleh baca takbir hari raya itu. Dan takbir hari raya itu kita boleh baca di luar pun sebenarnya pada waktu hari raya. Boleh jadikan zikir pun tak apa. Tapi di hari raya sunat kita menyemarakkan bacaan-bacaan itu. Kalau hari raya Aidil Fitri bermula maghrib sehingga sebelum solat hari raya Aidil Fitri. Kalau hari raya Aidil Adha bermula maghrib pada hari pertama sampailah hari raya Tasyrik. Mana hari Tasyrik? Mana hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat. Asar hari raya keempat, ucapan takbir tu diucapkan, dilaungkan. Maknanya memang tauhid. Sebab tu kalau kita tengok mana-mana dunia kita mana pergi pun memang takbir, cuma lagu je tak sama. Dekat Mekah Madinah tak ada lagu. Kan saya orang bawa ke Mekah Madinah kan. Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah Allah akbar Allah akbar walillahil hamd. Macam makcik.
tak sedih langsung ustaz. Macam-macam. Tak sayu ke? Tak sayu. Orang Melayu kita lembut. Orang Palestin saya pelik Saya pelik. Siapa-siapa yang boleh tengok dekat laman web apa nama, cuba tengok www.alcctravel.com. Kat situ saya kongsikan laungan takbir hari raya dalam Masjid Al-Aqsa yang saya rakam sendiri. Orang Al-Aqsa dia menyambut hari raya takbir dia macam orang Melayu kita. Saya tak tahu kita ikut Al-Aqsa kan Al-Aqsa ikut kita, saya pun tak tahu. Confuse je. Tapi lagu dia sendiri nada sama. Ada lain sikit je. Saya ingat 85% sama lagu dia. Dia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Sama tak? Saya pun pelik. Macam mana? Tu dia. Kalau cari sejarah dulu. Tentu kena cari sejarah, cari sasilah boleh kupang yang baik. Tapi maknanya lagu sama. Sebab saya pergi negara-negara Arab yang lain, memang tak ada lagu ni tak ada. Kecuali Palestin dalam Masjid Aqsa kak dilaungkan. Kan? Satu jiwa kita. Sebab tu maksudnya duduk dalam Masjid Aqsa tu macam kalau kejam mata kan. Macam kita seperaya dekat rumah kat Malaysia kita. Kan? Cuma jadi maknanya hari Aidil Adha tu sunat atau kita bacakan takbir pada bermula daripada hari pertama raya sampai kepada hari keempat hari Aidil Adha kan. Sunat kita meraihkan apa nama hari tasyrik kan. Sunat kita membaca takbir hari raya itu. Jadi ibu kakak ayah saya doakan kebaikan sekalian kan. Kemudian apakah amalan-amalan lagi yang boleh kita buat untuk hari Aidil Adha kan? Okey, kita boleh membuat korban. Binatang korban ni pertama, apakah sembelihan korban kita? Korban ni yang kita nak korbankan adalah disebut sebagai al-an'am. Apakah ciri-ciri al-an'am? Iaitu binatang ternakan. Okey. Ternakan, soal an'am ternakan. Ternakan, okey. 4 kaki yang boleh ditunggang dan tidak ada kecacatan. Empat ciri dia. Okay, sekali lagi untuk orang yang nak buat ibadah korban, boleh buat korban, iaitu pertama yang dikatakan binatang boleh buat korban adalah binatang ternakan. 4 kaki yang boleh ditunggang dan binatang itu tidak ada kecacatan dia. Kalau bukan ternakan tak boleh. Tak boleh. Katakanlah hari ni suami kita ataupun kita pergi buru rusa di hutan. Dapat rusa, kita heret rusa tu di masjid, kita kata kita nak berkorban untuk rusa tu, tak boleh. Sebab rusa tu bukan binatang ternakan yang kita dapat. Kita boleh dapat berburu di hutan. Kalau kita ada ladang ternakan rusa, boleh. Sebab dia binatang ternakan. Okay? 4 kaki. Binatang 2 kaki tak boleh buat korban. Contoh katakanlah burung kasawari. Walaupun dia besar, kita boleh tunggang dia, tapi tak boleh buat korban. Dia binatang ternakan 4 kaki. Yang boleh ditunggang ni lembu, kambing macam Arab besar juga boleh untuk ditunggang. Kan? Maknanya lembu, kambing, kuda, rusa kan. Yang tak boleh tunggang tak boleh. Kancil. Kancil kecil kan, tak boleh tunggang, tak dikira sebagai binatang ternakan, tak boleh tunggang. 4 kaki. Landak kan? Landak. Kita ternak landak. Kan orang buat sate landak kan? Landak ternak. 4 kaki. Ternak kan? Tapi tak boleh tunggang. Boleh tunggang landak tak? Boleh tak? Bocor punggung. Bocor punggung ibu ayah saya sekalian. Tak boleh tunggang. Walaupun kita ternak kan, tak boleh tunggang. Jangan tunggang landak bu. Kan sekalian jangan. Bahaya. Okey. So jadi maknanya dan tidak ada kecacatan. Kecacatan di sini maksudnya adalah kecacatan asal. Kan? Kalau dalam urusan korban tu, maknanya terberlaku kecacatan tak apa. Mana dimaafkan. Contoh sebagai lembu tu kita order daripada Perlis kan. Dia daripada Thailand masuk pusat kuarantin beberapa ketika, maka naik lori sampai tempat kita, lembu tu nak turun, tiba-tiba terpleot kaki dia. Maka kaki dia terhencut-hencut. Maknanya dia baru maknanya dalam pengurusan korban tu, maknanya kecacatan tu, itu cedera dimaafkan. Mereka memang betul-betul datang, memang ekornya telah dipotong, buta ke, tak boleh. Kan? Jadi itu binatang-binatang yang boleh kita buat korban so, saya kat pengalaman saya menganjurkan korban di China. Di negeri China ni, korban di negeri China budaya dia sama macam korban di Palestin. Dia memang siapa nak buat korban, alang-alang korban memang binatang tu besar-besar. Semua 500 kilo ke atas kak. Setengah tan punya lembu.
Memang yang terbaik. Dan itu pun kalau konsep kan, maksudnya konsep yang bagus adalah yang terbaik kan? Memang yang besar-besar. Kalau ke Palestin tu memang besar-besar. Sebab tu lembu di Palestin harga dia $3,000 ke $3,500. Memang RM10,000 lah kita kan. Sama saya tengok di Mekah besar kan. Maksudnya budaya dia macam tu. Jadi budaya kita di Malaysia, kita korban sama dengan budaya di Kemboja. Lembu tu janji cukup syarat. Hanya 2 tahun kan. Cukup syarat je boleh. So ada kurus kering macam kucing kurang daging ke tak kira. Nampak rangka ni lah. Nafas pun tak kisah. Janji murah. Janji boleh buat korban. Syarat cukup kan. Pun boleh. Macam kita kat Malaysia, macam kita tak kisah lembu tu berapa kilo ke berapa kilo, kita tak kisah. Sebab tu kita tengok yang murah tau. Masjid ni 400, masjid sana 500. Mahal 500. Berkira kat RM100. Apa? Kita ambil 400. Padahal 400 tu yang kurus. Jadi budaya di Malaysia dengan Kemboja sama. Kan? Padahal bagaimanapun tak apa. Sah. Dan dapat kelebihan dia. Okey, saya nak cerita pengalaman saya di China. Okey, di China kak, ketika orang yang buat korban tu datang buat korban dengan lembu-lembu yang besar apa semua, pagi tu akan ada orang-orang yang bawa ayam. Bawa ayam. Jumpa imam, saya tak mampu buat korban. Saya mampu bawa ayam ini untuk tambah-tambah daging buat kenduri nanti. Sedekah untuk sedekah korban tu. Nanti kejap lagi ada yang datang bawa bawang 1 beg, ada yang bawa kentang 1 beg, ada yang bawa tepung 1 beg, ada yang bawa beras 1 beg. Jadi maknanya dia nak kongsi pahala tu. Walaupun dia tak mampu untuk berkorban, tapi masjid tu maknanya ngajak korban untuk makan ramai-ramai tu, dia datang tu bawa untuk tambah-tambahkan untuk kenduri. Maknanya cantiknya sana tu kan. Alhamdulillah. So jadi mereka pun beramai-ramai buat kenduri, makan-makan, kemudian bagikan agi. Jadi memang meriah. Nanti di hujung lepas 4 hari tu, imam akan isytiharkan. Imam kata, okey, waktu saya kat sana lah. Dia kata, kita buat korban, alhamdulillah, terima kasih siapa yang buat korban, siapa yang menderma dan sebagainya. Tapi duit ni ada lebih dia. So lebih ni imam kata saya minta izin aja, duit lebih ni yang bagi tuan-tuan bagi-bagi apa semua untuk kita belikan pintu masjid. Baru saya perasan kat masjid pintu pun tak ada. Lepas tu saya datang, saya tak perasan. Iya kan, pintu sentiasa terbuka. Rupanya pintu tak ada. Rupanya bukan konsep memang ni masjid terbuka, mesra pengunjung kan. Rupanya memang tak mampu nak beli pintu. Jadi setiap kali korban ada duit lebih, ada buatlah, okey nak beli mimbar baru ke, karpet baru ke, macam pintu masjid ke. Bukan saja kita beribadah indahnya, tapi kita juga macam menderma. Lepas tu macam masjid-masjid kita pun sebenarnya 500 ke 480 ke 400 yang dikumpulkan tu, kadang-kadang kalau lebih dibuatkan untuk manfaat masjid kan, maknanya untuk kenduri ke, untuk tukar mentol baru ke, kepala pipe baru ke. Jadi mana kita menyertai korban di Malaysia tu sama juga sebenarnya, kita juga menderma sambil-sambil tu. Kita nampak situ pahala pun dapat 2 lah. Dapat 2 sebenarnya. Korban dan pahala sedekah. Itulah dia Ustaz, perkongsian kita berkenaan korban pada minggu ni. InsyaAllah Ustaz kata kita nak kongsi lagi kan. InsyaAllah. Banyak sebenarnya manfaat, banyak sebenarnya fadilat kepada ibadah korban kita. InsyaAllah. Tapi untuk sesi kali ni kita dah sampai ke penghujung cepat. Masa berlalu Ustaz kalau cakap dengan Ustaz ni. Jadi insyaAllah mungkin kita akhiri dengan kata penutup dan juga doa daripada Ustaz. Okey, insyaAllah. Jadi saya seru kepada diri saya, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak, adik-adik yang saya sayangi sekalian, supaya kalau kita mampu, kita buatlah korban. Sebab hukum berkorban tu adalah sunat muakkad, sunat yang amat digalakkan, highly recommended. Kecik orang putih tadi. Highly recommended, betul-betul sangat digalakkan. Orang di kempen untuk dibuat galakkan. Sebab bukan saja kelebihan tu di dunia kita dapat, manfaat tu ramai-ramai dapat, dan kita Allah bala di dunia, di akhirat sebagai maknanya bekalan untuk kita di akhirat tu. Jadi saya rasa akhiri kita dengan doa insya-Allah. Siapa nak bersama kongsi bersama Facebook saya Muhammad bin Abdullah kurungan Ustaz Amin. Insya-Allah boleh like di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati rezeki yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Permudahkan segala urusan kami mencari rezeki, ya Allah, dan rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitrah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin, insyaAllah. Dan sampai ke penghujung kita pada sesi kali ini. Sampai kita bertemu lagi insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.